Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Nur Aisyah Amanda, wartawan BRAS TV PSS anda pada hari ini. Selamat datang ke Majlis Pembugaran Nilam, sebuah inisiatif bagi menyemarakkan budaya membaca dan memupuk kecintaan ilmu dalam kalangan warga sekolah. Program ini menjadi platform untuk mengiktiraf usaha dan komitmen murid dalam menjadikan pembacaan sebagai amalan harian selaras dengan hasrat melahirkan generasi berilmu, berfikiran kritis dan berdaya saing. Ikuti paparan sepanjang majlis yang penuh inspirasi dan semangat literasi. Nila menyinar dalam jiwa, membaca budaya kita. Di sekolah Bukit Rangin tercinta, ilmu jadi cahaya, walau cabaran mendatang, kita tetap berjuang. Majlis Pembugaran Nilam melabuhkan tirai dengan penuh makna, meninggalkan inspirasi agar budaya membaca terus subur dalam jiwa setiap warga sekolah. Semoga usaha ini menjadi pemangkin kepada kecermerlangan ilmu dan pembentukan sahsiah yang gemilang. Terima kasih kepada semua pihak yang menjayakan program ini. Sekian, jumpa lagi dalam liputan seterusnya. BRAS TV PSS, tepat, telus dan berinformasi.